yang tidak boleh. Najmuddin. Jom tak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya pertama sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Sun UMW dan juga Meranti kerana memilih M&R Meranti Tech untuk join program pada kali inilah. So ni adalah konten apa yang kami akan membentangkan pada hari ini. Jadinya sedikitlah saya terangkan syarikat kami. Jadinya syarikat kami ni ditubuhkan pada 5 Oktober 2017. Jadinya lebih kurang 9 tahun lah. Jadinya kami di sini macam anak-anak lah kepada puan-puan ni. Jadinya apa yang M&R offer lah. Jadinya kami offer innovative technology solution dalam konsultasi dan juga manufacturing. Fokus kepada chemical engineering, material science, lubricant, waste management, environmental sustainability dan juga food technology. Dan ni adalah pengasas dan juga director kami, Encik Muhammad Najib bin Razali. Jadinya hari ini beliau tak dapat hadir lah untuk program hari ini kerana beliau ada dua pembentangan lah pada hari ini. Satu dekat UMP, satu lagi pembentangan untuk internship, studi internship beliau. Jadinya di M&R Meranti Tech kami ada 5 division, lubricant, agriculture, trading, service dan media. So setiap division ni dia ada produk mereka tersendiri. Jadinya ni business talent. So kalau kita tengok dekat dashboard ni, business goal kami adalah to grow as integrated duck farming ecosystem provider. So yang ni kami dapatlah khidmat nasihat daripada pihak Meranti. Untuk program kali ni kami fokus kepada division agriculture. Jadinya kalau kita tengok kat sini, kami fokus untuk 3 perkara sahaja, business model, innovation dan juga gap priority. Jadinya untuk AI adoption ni kami tak fokus lagi untuk masa sekarang lah. So untuk coaching journey, so yang pertama ni S1 onboarding session. So kat sini kami belajar untuk innovation methodologies, digitalization and AI adoption, business pitching technique. Jadinya untuk semua coaching journey ni kami hantar berlainan division lah untuk hadir kepada program Meranti ni. So untuk S1 boarding session ni kami hantar tim media kami. Jadinya ni apa yang mereka share lah kepada kami. So ini adalah gambar tim media kami, dia join satu program Astro Awani. So program tu nama dia Jiwa SME. So kat sini alhamdulillah salah satu pelajar internship kami telah menang lah dan dapat lebih kurang 10,000. So untuk S2 Innovation Workshop. So kat sini kami belajar untuk buat B2C, B2B dan juga B2G, dan juga belajar berkenaan dengan artificial intelligence lah. So dekat sini outcome yang kami dapat adalah kami buat first draft BMC dan juga package untuk projek penternakan itik. Jadi untuk sesi yang ketiga, saya akan sambung ya. Jadi untuk sesi ni, waktu ni Meranti melawat ke M&R Meranti Tech dan melihat beberapa kawasan di M&R lah. Yang pertamanya adalah di kawasan UMPSA tersendiri. Yang keduanya mereka bergerak kepada lab kami. Kami ada macam yang Encik Mas Rizal sebut tadi, kami mempunyai beberapa divisi kan. Jadi division ni dia mempunyai beberapa tempat yang berbeza. Jadi di sini kita lebih fokuskan kepada agriculture sebabnya agriculture ni merupakan antara sumber terbesar yang sepatutnya M&R peroleh revenue. Tetapi hakikatnya pada realitinya
division agriculture ni dia menggunakan kewangan yang lebih. Jadi sebab itulah MNR Multitech dan mendapat nasihat daripada Coach Megat untuk fokus kepada pembuatan BMC dan juga fokus kepada B2G itu sendiri. Sebabnya bila kita tahu geran-geran ni dia buka lebih kepada daripada bawah kerajaan kan. Kerajaan buka geran. And then kita dapat tahulah yang banyak geran-geran ni merupakan daripada agro entrepreneur. Macam itulah. Jadi apa yang kami nak buat adalah untuk secure geran-geran daripada kerajaan ni. Jadi disebabkan itulah kami finalisekan B2G pada waktu ni lah. Dan juga kami dapat saranan daripada Coach Megat untuk memperbaiki kami punya website sendiri, iaitu Susun. Yang ni kami menggunakan website untuk check in dan check out. Jadi seterusnya, langkah seterusnya selepas ini adalah kita akan membuka servis lah untuk membuat website kepada mana-mana SME yang berminat ataupun yang baru bermula kan, yang tak mempunyai teknologi yang mampu milik. Dan yang untuk sesi yang keempat, kita mempunyai group coaching di mana kita melakukan secara online saja. Dan waktu ni Coach Megat terangkan bahawa kita boleh mendapat pelbagai geran daripada sektor-sektor tertentu. Jadi apa yang MNR telah buat sekarang adalah MNR telah mencapai beberapa geran daripada beberapa package daripada kerajaan, iaitu daripada Kementerian Sains Teknologi, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, KOSKOP, Kementerian Pendidikan Tinggi, UMPSA itu sendiri dan juga yang lain-lain. Jadi dekat sini kita hampir mendapat geran, secure geran dalam 300,000 lah. Dan seterusnya kita akan cuba lagi untuk apply geran-geran yang lain. Dan untuk sesi yang terakhir yang baru-baru ni je, ialah sesi business pitching teknik. Waktu ni kita dapat tengoklah macam mana teknik yang sesuai untuk pitching kepada orang-orang ramai kan. Dan outcome dia adalah pada hari ini dan juga hari-hari seterusnya nanti. Okey, jadi untuk deliverables pula, apa yang kami dapat adalah fokus kepada package business tadi, iaitu kepada agriculture, B2C, B2B dan juga B2G. Juga kami membuat BMC untuk B2C, B2B dan juga B2G. Tapi lebih fokus dia adalah kepada business to government. Dan yang terakhir sekali adalah finalize B2G business model itu sendirilah. Jadi ini adalah finalize package untuk B2G. Seperti yang tuan-tuan dapat tengok, bahawasanya project cost kita untuk yang paling basic adalah sebanyak 120,000 untuk 10 participants. Dan kita akan menyediakan intake sebanyak lebih kurang umur usia 6 bulan lebih lah. Jadi kita ada beberapa unit reban yang kita boleh sediakan, 10 unit kan. Dan juga ini kita ada sediakan juga modul dan juga training sehinggalah menjadikan incubator itu sendiri. Jadi macam tuan-tuan tahu, kita berada di bawah program SAM UMW. Nampak macam tak ada kaitan, tapi sebenarnya ada. Saya akan terangkan lepas ni. Jadi kita ada package premium juga 360,000 dan dapat tengoklah dekat sini lebih banyak sikit, 30 unit. Umur pun sama, umur itu sendiri sama, 6 bulan lebih. Okey, ini adalah B2G. Kita target kementerian dan agensi kerajaan, kerajaan negeri, agensi pembangunan wilayah dan juga PBT. Hari tu kami ada buat draft BMC, iaitu kos sebanyak kurang lagi lah daripada 480 something ni. Tapi selepas kami dapat nasihat daripada Coach Megat dan juga Puan Zana, kami telah mengikutlah nasihat mereka dengan meningkatkan sebanyak 484,000 revenue. Dan juga kami sebagai company yang baru lagi, tak sampai, baru nak masuk 10 tahun kan usia dia. Jadi kami expect support daripada pihak meranti, iaitu yang pertamanya continuous support daripada program yang hari ini dan juga program-program yang akan datang. Yang keduanya adalah untuk kalau ada grant-grant daripada bawah meranti ke ataupun bawah SAM UMW ke, kita dapat tap benda tu lah. Dan juga yang terakhir sekali adalah industri matchmaking. Ya, kalau ada apa-apa grant yang boleh kita tap juga di bawah mana-mana industri, contohnya macam mana-mana company yang ada nak buat grant dengan kami, projek dengan kami ke. Jadi kami sedia terbuka untuk menerima projek tersebut. Jadi disebabkan apa yang saya cerita tadi adalah lebih kepada agriculture,
saya nak cerita juga bahawasanya kami lebih juga kepada green product, iaitu biodegradable halal food grade grease, automotive dan juga biodegradable degreaser. Jadi inilah kaitan dia dengan Sime UMW, iaitu produk-produk grease kami. Jadi katakanlah kebanyakan company dekat sini dia lebih terdekat dengan bahagian-bahagian automotif, mechanical, pergerakan mesin kan. Iaitu besi, kita faham besi ni bila bergerak, kalau tak ada minyak dia akan rosak. Jadi sebab itulah kami MNR Multitech, kami mempunyai formulation minyak dan grease yang banyak untuk sediakan servis OEM kalau ada yang berminat. Contohnya macam siapa yang ada kaitan dengan pembuatan makanan, kami ada biodegradable halal food grade grease. Bukan setakat kita boleh makan grease tersebut, tapi grease tu sendiri halal. Jadi kalau kita makan pun tak ada masalah-masalah kesihatan terhadap diri kita lah. Ini kita punya spec. Dan juga kita mempunyai grease-grease jenis yang lain, iaitu antaranya adalah multipurpose, electrical dan juga automotive dan machinery. Jadi katakanlah siapa yang berminat untuk menggunakan produk-produk kami untuk mengurangkan kos ataupun untuk mendapatkan ESG ke, untuk mengurangkan cukai, carbon tax ke, boleh contact kami untuk mendapatkan produk-produk ni lah. Jadi kami pun ada spek-spek dia mengikut metod-metod yang standard lah daripada international standard kan, untuk multipurpose, electrical, automotive dan juga degreaser lah. Of course bila kita dah guna grease, kita nak cuci balik kan, guna degreaser. Jadi ini adalah degreaser multipurpose, heavy duty dan juga food grade. Dan itu sahajalah daripada kami MNR Multitech. Terima kasih. Alright, terima kasih di atas pembentangan daripada